Hai, Assalamualaikum. Ketemu lagi kita dalam channel Haris je. Okey. Hari ni balik kampung cuti hari Christmas. Tapi kali ni aku balik kampung dengan naik kenderaan ini. Kita boleh review sikit lah dengan kereta ni kan. Sebenarnya dulu family kita orang pernah ada satu kenderaan lah jenis yang macam ni, tapi brand Mitsubishi Pajero V46 2800 intercooler turbo. Tapi untuk yang ini Toyota Prado TZ tahun 99 3000cc intercooler turbo. Kereta ni daripada yang aku tengok pakai 2 bateri macam kereta Pajero mak aku dulu 1 bateri. Okey, ni kan kereta ni kereta adik aku, so aku pinjam untuk balik kampung ni nak sajalah nak try rasa kan. Kereta pun bukanlah kereta baru. Kalau tengok body masih cantik, cat pun dah cat, tak tahu cat original dia cat apa, tapi semua dah color hitam all black. Lampu pun bukan original, jenis yang smoke kan. Aku suka lah sebenarnya dengan lampu ni, nampak sporty kan. Rim pun dah bukan rim original. Kat atas tu dah ada ada rack untuk letak-letak barang lah. So dekat bahagian tepi ni pun ada, kalau buka okey, boleh jadi macam awning lah kot. So kita boleh lepak dekat area-area sebelah kereta ni. So macam mana dia punya rasa bawa ni lah, 4-wheel drive. Tak ada beza lah, cuma nak dibandingkan kalau dengan kereta mak aku dulu Pajero V46 untuk Prado, nak dibandingkan dengan Pajero Mi lah. Kalau dia dah dapat bawa dua-dua ni, rasanya Pajero lagi spacious. Prado ni agak macam kecil sikit lah, macam sempit sikit. Dari segi dia punya cockpit dia kan, dashboard dia
Pajero macam spacious sikit. Macam tanya mak aku pun, dia kata macam kereta ni macam sempit sikit. Cuma kereta ni mungkin dah modified kan, so power dia lain sikit lah. Memang kuat sikit lah daripada original, daripada standard, daripada macam Pajero. After all, dia pun 3,000cc kan. Pajero mak aku dulu 2,800. So kalau boleh dengar dalam telefon ni, aku pick up sikit pada aku biasa je, macam bawa four wheel drive biasa lah kan, goyang dia apa semua biasa lah, ada frame dia kan. So okay, so hari pun dah nak hujan, bolehlah jadilah untuk review ringkas kali ni kenaan dengan Toyota Land Cruiser Prado TZ. Sehingga kita bertemu lagi dalam video yang seterusnya. Jangan lupa tekan butang like, share dan komen lah apa-apa yang best, pandangan ke, komen ke, ataupun yang tahu berkenaan dengan kereta ni. Okay, sehingga di sini. Assalamualaikum. Bye bye.